Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Hari ini kita tengok anak pokok durian ya. Sebenarnya usianya masih muda lagi, lebih kurang dalam 3 tahun ya. Tapi dia dah berbunga, nak berbunga dan nak mengeluarkan putik lah. So buah akan terhasil pada benda ni lah. Dia dah berbunga, dia berputik. Tapi kalau jadi hitam ni dia tak akan jadi biasanya. Kita tengoklah hasil macam mana nanti. Adakah dia bertahan ataupun dia kering. Sebab ini adalah kali pertama. Jatuh, tak jadi. Tu tak jadi lepas tu. Sebab ini first baru jadi. Baka adalah L13. Kalau dulu baka ni namanya D13 Johor. Ni paksa saya owner dia. Jadi masalah sekarang ni ada dua berkemungkinan sebab apa dia berputik atau berbunga di awal. Sama ada disebabkan kanker ni. Ini kanker nampak gayanya ni. Kanker batang. So nanti kita nak buat pengikisan dekat sini. Kita kikis, buang ni. Itu bubur racun serbuk tu lah. So yang faktor kedua adalah sebab tempat ni kering. Tempat ni memang kalau musim panas sampai rumput pun mati. Sampai rumput pun mati. Itu sebab pokok ni tak, saya ingat saya baru dalam 3 tahun ya, daripada tanam pokok kecil tu sampai sekarang ni lebih kurang dalam 3 tahun. Baka L13 ataupun D13. Dahulu baka ni namanya D13. Sekarang ni namanya L13 kalau tak salah saya. Udang merah Johor. Tengok daun dia bulat. Dia daunnya hampir-hampir mirip macam cani. Durian cani Thailand. Hampir-hampir mirip. Tapi bukan. Sebab anak pokok ni pernah saya tanam dulu. Bersama dengan pokok ni lah. Saya tanam dekat Perak. Tapi sekarang saya tanam dekat, ni Melaka Kita berada di Melaka. Durian tunggal. Tempat ni sekarang ni musim panas kebetulan. Lepas tu dengan tengok sampai rumput pun mati. Jadi menyebabkan dia berbunga. Cuma yang saya khawatirkan sebab batang ni lah. Saya khawatirkan batang ni lah. Saya takut kena kanker ni menyebabkan dia berbuah lah. Jadi kalau kata bukan sebabkan kanker ni, insya-Allah lah tak ada masalah apa-apa lah. L13 Tiga tahun saja penanaman. Dan tanam pun tinggal. Lepas tu penyiraman pun tak. Tiba-tiba keadaannya mengejutkan. Boleh pula dikeluarkan bunga. Ini yang pertama kali lah. Pertama kali. Tempat ni terlalu panas. Dekat kat sini ada satu lagi pokok yang kita tanam. Boleh pasir tu. Macam dekat sini kita ada tanam tunggul. Nampak pokok besar ni pun mati. Tak silap saya montong. Kering, kemarau. Jadi Pak Su saya ada buat sulaman ke tanam dekat situ. Kalau harapannya hidup lah. So akan datang kita akan bagi lagi pokok durian. Baka-baka jenis lain pula pada beliau. Sekarang ni yang ada nampak gayanya adalah D13 sajalah. Alhamdulillah. Jadi pokok yang ini melalui pengalaman ya. Maknanya kalau tempat yang kering memang agak mudah lah kalau dia nak pokok durian cepat berbunga daripada penanaman. Jadi berbanding daripada tempat yang basah. Macam sekarang ni tanam dekat Melaka ni tanah berbukit. Dia agak keras. Lepas tu bila musim panas dia betul-betul kering. Jadi alhamdulillah pokok baru 3 tahun daripada yang tinggi 2 kaki tu dah menghasilkan buah.
Bukan buah lah, putik lah. Maknanya macam ni dah kira okey lah, steady lah. Kan. Cuma kita kena repair lah. Kita kena bubuh baja, bubuh apa. Ini kali pertama. Tak tahu lekat banyak mana nanti. Alright, itu je. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Bye-bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.